يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Humaira dan saya Arisa Dania, wartawan TV PSS SK Interpredanya. Hari ini kami berada di SK Seri Senayan untuk membuat liputan Karnival Madani Hadis 40 Imam Nawawi 2025 yang berlangsungnya dengan penuh meriah. رام كل قربى سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه. Boleh Ustazah berikan sedikit penerangan tentang showcase H40IN ni? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah showcase daripada SK Bandar Seri Senayan. Dalam showcase kami ni, kami mempamerkan galeri-galeri aktiviti sepanjang yang telah dijalankan di sekolah, dan galeri itu berada di sanalah. Ada 10 aktiviti kita dah jalankan. Dan dalam galeri kita ni sekarang ni, di showcase kita ada pentas alunan hadis yang mana tadi kita persembahkan, kita menjemput peserta yang telah mendapat johan dan naib johan dalam pertandingan hafazan hadis. Dan kita juga ada sudut permainan interaktif yang mana game puzzle hadis kita jadikan dalam bentuk yang sangat menarik, dan kita mendapat maklum balas yang sangat positif tentang permainan ini. Selain itu, kita juga kongsikan tentang panitia digital zone yang mana di sini kami kongsikan hanya di hujung jari segala maklumat hadis, aktiviti dan segala program kita boleh dapatkan di dalam link inilah. عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات. Akak boleh ceritakan sedikit tentang showcase ini? Okey, dekat bus kita orang ada beberapa inisiatif kita ambil untuk menarik minat anak-anak muda untuk mengingat hadis-hadis. Contohnya, kita orang menyediakan permainan spin and win. So, bila pemain tu dia akan pusing dan contoh dia akan dapat nombor 5, akan ada soalan daripada hadis yang ke-5. Jadi, diorang jawab dengan boleh merujuk buku. Okey, kalau dekat sini pula, kita orang ada main baling-baling masuk dekat dalam cawan. So, murid akan baling, sekiranya masuk dekat dalam nombor 31, mereka akan mendapatkan hadis yang berkaitan dengan hadis yang ke-32. Apakah pendapatan Datuk tentang karnival ini? Karnival ini baik untuk kita memastikan bahawa penghayatan hadis itu dapat kita fahami dan dapat kita laksanakan dengan betul, dan supaya pemahaman Islam kita bertambah baik daripada masa ke semasa. Okey, terima kasih Datuk. كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحق. Karnival Madani Hadis 40 Imam Nawawi dianjurkan bertujuan menghayati 40 hadis Rasulullah SAW yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في
carnival ni. Best. Kenapa best? Sebab saya boleh dapat banyak ilmu tentang hadis kat sini. Okey, terima kasih adik. Sama. سكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا Karnival Madani Hadis 40 Imam Nawawi 2025 di SK Seri Senayan bukan sahaja menyeronokkan tetapi membawa nilai-nilai ilmu dan akhlak ke dalam diri setiap peserta. Saya Hana Humaira Dan saya Arisalanya melaporkan untuk TVPSS SK Interperdana. sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Bye. السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك